Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Tenaga Bersih STEM Menyelamatkan Planet dan Komuniti. Tajuk ini penting kerana ia berkait dengan kehidupan seharian kita dan memberi kesan kepada masa depan. Slide ini menunjukkan ahli pasukan kami serta nama ahli pasukan kami. Kita pergi ke slide yang pertama. Apa itu tenaga bersih? Tenaga bersih ialah tenaga yang dihasilkan daripada sumber semula jadi tanpa mencermakan alam sekitar dan tidak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon dioksida. Sumber tenaga ini termasuk matahari, angin, air dan bahan organik yang boleh diperbaharui serta tidak akan habis dalam jangka masa panjang. Penggunaan tenaga bersih membantu mengurangkan pencemaran, melindungi alam sekitar dan mengurangkan kesan pemanasan global. Oleh itu, tenaga bersih sangat penting untuk memastikan kehidupan manusia dan alam sekitar sentiasa terpelihara selaras dengan usaha organisasi seperti United Nations dan menjaga kelestarian bumi. Contoh tenaga bersih. Yang pertama, tenaga biodiesel, tenaga yang dihasilkan daripada bahan organik seperti sisa tumbuhan dari haiwan. Yang kedua, tenaga ombak. Tenaga yang dihasilkan daripada penggerakan ombak laut untuk menghasilkan elektrik. Yang ketiga, tenaga suria. Tenaga yang diperoleh daripada cahaya matahari digunakan panel solar untuk menghasilkan elektrik. Yang ketiga, tenaga angin. Tenaga yang dihasilkan daripada penggerakan angin yang memusingkan turbin untuk menjana elektrik. Dan akhir sekali, tenaga hidro. Tenaga yang dihasilkan daripada penggerakan air seperti sungai atau empangan untuk menghasilkan elektrik. Seterusnya ialah peranan STEM dalam tenaga bersih. Yang pertama, sains. Mengkaji sumber tenaga semula jadi dan memahami bagaimana tenaga boleh diperoleh tanpa mencemarkan alam sekitar. Yang kedua, teknologi. Mencipta peralatan seperti panel solar, turbin angin dan bateri untuk menjana tenaga bersih. Yang ketiga, kejuruteraan. Mereka bentuk dan membina sistem tenaga cekap yang selamat dan boleh digunakan oleh komuniti. Akhir sekali, matematik. Mengira penggunaan tenaga, menilai kecekapan sistem dan merancang penggunaan sumber dengan tepat. Selepas itu ialah kepentingan tenaga bersih kepada planet. Yang pertama, mengurangkan pencemaran udara. Yang kedua, mengurangkan pemanasan global. Yang ketiga, mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Yang keempat, menjamin masa depan bumi. Yang kelima, melindungi alam sekitar. Organisasi seperti United Nations menggalakkan penggunaan tenaga bersih untuk kelestarian dunia. Di samping itu, tenaga bersih juga mempunyai kepentingan kepada komuniti. Yang pertama, meningkatkan kualiti hidup, memberi elektrik stabil dan selamat untuk aktiviti harian komuniti. Yang kedua, menjimatkan kos tenaga jangka panjang, mengurangkan bil elektrik dan menjimatkan wang komuniti. Yang ketiga, mewujudkan peluang pekerjaan baru, membuka pekerjaan dan pemasangan penyelenggaraan dan projek tenaga bersih. Yang keempat, menyediakan tenaga yang selamat, memberi elektrik tanpa pencemaran dan risiko kesihatan. Yang terakhir, membantu pembangunan negara seperti Malaysia, menyokong pembangunan lestari dan kemudahan asas untuk komuniti. 4 produk tenaga bersih. Yang pertama, lampu jalan solar. Yang kedua, rumah dengan panel solar.
Yang ketiga, empangan hidroelektrik. Yang terakhir, kenderaan elektrik. Kesimpulannya, tenaga bersih memainkan peranan penting dalam menyelamatkan planet dan komuniti. Melalui STEM, Malaysia dapat mencipta teknologi moden yang mesra alam, mengurangkan pencemaran dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.